Kalau dapat telur dadar macam ni, tak perlu dah pandang lauk lain dah. Dah cukup sedap. Kalau goreng ni dalam rumah, memang satu rumah wangi. Dan bahan-bahan dah lengkap. Tak perlu lain bahan dah. Buatnya pun sangat mudah. Makan pula dengan nasi panas-panas. Ada pula ulam-ulam, bertambah sedap lah. Buatnya pun sangat mudah. Jom kita lihat bahan dia. 1 biji bawang besar, potong racik-racik halus. 1 batang cili merah atau cili hijau pun boleh, tapi kalau nak cantik cili merah lah. Dan beberapa tangkai kacang panjang. Kita potonglah kecil-kecil macam ni. Okey, sekarang kita panaskan kuali kita. Kita pakai minyak sapi. Tapi kalau tak ada, nak pakai minyak biasa pun boleh. Kalau minyak sapi QBB ni lebih wangi. Okey, sekarang kita masukkan semua bahan-bahan yang kita dah potong-potong tadi tu sekali. Kemudian bolehlah kita tumis dia dengan api yang kecil. Tumis sampai dia layu dan agak wangi sedikit lah ya. Bila dah mula wangi dan dah layu sikit, kita masukkanlah sedikit garam. Garam jangan masuk banyak sangat ya. Sedikit sahaja kita masuk dalam bahan-bahan ni. Lepas tu yang lagi sedikit nanti kita akan masukkan dalam telur. Sekarang kita ambil lah 3 ke 4 biji telur. Ni grade B. Kalau nak lebih pun boleh. Lepas tu tambahkan sedikit garam dalam telur ni lah ya. Kita pukul sampai telur ni kembang sedikit. Tak payahlah pukul kembang sangat, sederhana. Lepas tu kita teruskan tumis bahan-bahan kita tadi. Dah wangi. Kita masukkan sedikit kunyit dalam setengah sudu macam tu. Kita gaul-gaul dia. Bila dah wangi, sekarang kita masukkan 1 sudu teh serbuk cili. Serbuk cili ni lah yang akan bagi bau dia naik satu rumah. Api mesti kecil ya, sebab serbuk cili ni cepat hangit lah kena minyak ya. Jadi masak sekejap, lepas tu ratakan semua bahan-bahan kita ni. Sekarang kita nak tuang telur yang kita dah pukul dengan garam tadi. Kita masukkan dari tengah sampai ke tepi lah ya. Ikut macam ni supaya kita dapat masak nanti telur tu sekata. Dah tabur macam ni semua. Dah tuang macam ni. Kita biarkan sebentar. Api jangan kuat sangat ya. Api sederhana. Kita kuis-kuis lah sikit telur tu ya. Nanti lambat sangat masak, takut hangit pula bawah dia kan. Kuis-kuis sikit, gaul-gaul sikit telur ni, dia akan sambung balik. Jangan risau. Gaul-gaul sikit. Macam ni. Rapatkan dia. Biarkan dia masak sebentar. Lepas tu kita bolehlah nanti balik-balikkan dia. Okey. Biarkan dia masak sebentar. Ini cara mudah buat. Budak-budak pun boleh buat. Kalau dah lapar tu, buat ni makan dengan nasi dah cukup kan. Kita balikkan, tak kisahlah kita tak dapat balikkan cantik bulat pun tak kisah. Sebab kita yang nak makannya kan. Lagipun telur dia akan senang sambung balik sebab dia masih cair lagi sebelah tu kan. Rapatkan dia macam ni, tekan-tekan sikit. Bagi dia sambung balik. Biarkan masak sebelah lagi. Sambil tu kita bolehlah potong-potong dia dengan sudik kita tu. Belah-belah sikit tengah dia. Biar dia masak sambil tu dengan api yang kecil. Dan dah siap telur dadar cara dapur Ami. Sedap, simple, berkhasiat, mudah dan cepat untuk makan. Jadi perempuan kena cubalah. Anak-anak pun boleh cuba. Kita boleh ajar anak-anak kita masak. Senang sahaja, makan begitu sahaja pun boleh. Siapa yang diet tak nak makan nasi, makan je. Kalau nak tambah benda lain dalam tu, sayur-sayuran lain pun boleh aja. Assalamualaikum.